Sekarang tak ada. Sekarang kau boleh pergi kita pulang nanti kau beli. Ada tak ada kaki tak ada. Dah kita kurang ah. Tamat dia dah habis. Betul kepot lagi. Tahu lagi. Sekarang kali sudahlah tapi banyak kali nak letak kan. Kadang-kadang patut letak sikit tengah sudu, dua sudu Tinchan. Senang, tak payah lagi kita nak letak kan. Orang dulu lain, kenapa dia letak sikit? Sebab dia nak Daging. Tahun ni kita buat arisan kambing. Hari tak tahu mak kambing mana ada buat lain. Kau ni tak kambing mana-mana ayam-ayam pun tak ada. Ayam kan tak bagus. Apa kakak? Apa bakar-bakar tu? Pijak saya letak air. Pijak je. Pijak. Nanti kaki dia kecil celak motor kau mana? Motor. Lah, ni naik motor. Anak aku je naik motor. Kau tahu tak tadi balik dia. Orang nak naik kereta tak ada lain naik motor. Tak tahu. Ha? Banyak kalau gaya dia di rumah kau nak pergi kan. Yang tu dia kena ni yang mak betul tengok ada kita mam betul. Tapi yang warna putih tiga tu aku ingat lagi bila aku lepak masjid kan. Itu memang dia lah. Tikaf. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Fidas dengan abang saya Celak Ketusuk. Abang saya Sepet yang tukar abang ni. Adik saya Khalid yang tengah busuk baju tu. Adik saya Zul. Sekarang lagi pergi Semekan. So, hari ni kita buat warisan, adalah hari warisan daripada arwah ayah kami. Dan telah mewariskan resepi ini kepada kami dan anak ini untuk kita jadikan satu masakan warisan setiap tahun. Pada hanya kita buat hari raya saja. Hari lain kita tak buat. Hari raya saja. Hari raya. Kalau buat hari raya selain pada hari raya tu tak jadi. Dia takkan jadi. Jadi dia nak Allah dia inilah bulan puasa. Bulan puasa. Biasanya kita buat 27 lah. 27 Ramadan tu lah dah lah. Jadi kalau macam nak jadi Lailatul Qadar, macam tu lah. Tapi kalau ikut arwah ayah, dia takkan buat malam kata. Dia kalau nak ikhlas, dia kena buat waktu puasa. Pagi-pagi dia dah buat, dia dah kacau dah. Dia tanya ayah, apa saya pagi kan waktu petang kan, malam kan. Kita nak buat kena ikhlas. Jadi dia bangsa tu aku seorang kan. Bantu dia kat rumah. So, ini alhamdulillah belajar daripada ayah. Inilah hasilnya. Mungkin kita tak nak dapat rasa macam arwah ayah punya mungkin besar sikit lah. Tapi sekurang-kurangnya hampir-hampir. Kadang-kadang kita melipat untuk ikut rasa kita lah. Okay. So insyaAllah selesai saja ni. Dia berikut berapa jam ni? 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Kita dah ada minyak nanti. Tak banyak. Kilo je. 2 kilo. 2 kilo ni tak lama. Bila dah ada minyak nanti 4 kilo. Ada masa 5 kilo. Dulu kalau dulu kadang-kadang bukan pakai ni pakai gas. Tahun 90-an pakai arang batu ni. Kacau dodol, warisan, semua pakai arang batu, pakai arang. So insyaAllah selesai saja nanti kita tengok hasilnya. Hasilnya bila kita nak rasa, pagi raya nanti kita tengok. Bila orang datang kita makan, kalau kena tekak sedap lah. Cara makan mudah saja. Harisan ni makan dengan madu ataupun dengan sambal lada. Itu sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam kita dia makan pelak RM1. Makan pelak RM1. Dia yang apa ni wiring. Jadi kalau nak betul kau kena pecah balik. Kan tadi Kau apa Zul? ada lawa kan. Koma. Ni saffron.
Garam dah letak tau. Oh, balik ni. Dah agak. Kau balik Pontian lah. Tak balik. Oh, sorry. Yes, ini dia rendang sate Chef Zul Pak Zul Kitchen. Ya, kita nak masuk sikit ni bekas-bekas kita buat harisa semalam. Semalam ni kita buat rendang sate. Ya dia. So dia lama-lama dia akan kering, dia dah kering. Makanannya ketupat palas. Aduh bahang. Ini dia rendang sate. Kita gaul dulu sampai dia kering. Dah kering baru kita angkat, boleh dihidangkan.